Presiden Parti Putra Ibrahim Ali menggesa orang ramai menghadiri himpunan pada 5 April ini di Pekarangan Sogo, Kuala Lumpur bagi membantah kenaikan kos sara hidup, khususnya harga minyak. Dalam kenyataan bertarikh 1 April, beliau berkata kegagalan rakyat untuk hadir akan memberi isyarat bahawa mereka merelakan tekanan berterusan daripada kerajaan. Jika anda tidak turun 5 April 2026 Ahad jam 3 petang di Pekarangan Sogo, anda sendiri yang memberi lesen untuk terus dipijak, katanya menerusi kenyataan di media sosial. Menurutnya, isu berkenaan bukan lagi sekadar kenaikan harga bahan api, sebaliknya melibatkan soal maruah rakyat. Ini bukan lagi isu setakat harga minyak naik. Ini isu sama ada kamu masih manusia yang ada maruah atau sudah jadi hamba yang reda dipijak setiap kali kerajaan tekan butang naik harga, katanya. Setiap kali harga naik, mereka beri alasan. Setiap kali kamu mengeluh, mereka beri janji. Tapi hakikatnya satu, kamu terus bayar, mereka terus lepas, katanya. Ibrahim turut mendakwa keadaan itu berlaku kerana sikap rakyat yang hanya bersuara tanpa bertindak. Semua ini berlaku bukan kerana mereka kuat, tetapi kerana kamu terlalu biasa diam, katanya lagi. Menurutnya, kerajaan tidak gentar dengan kritikan di media sosial, sebaliknya hanya bimbang jika rakyat berhimpun. Mereka tidak takut kepada suara kamu di media sosial, mereka hanya takut kepada satu perkara, rakyat yang turun dan berdiri sebagai satu kuasa, katanya. Tambahnya, himpunan tersebut bukan bertujuan mencetuskan kekacauan. Kita tidak menyeru kepada kekacauan, kita menyeru kepada keberanian. Turun dengan aman, dengan disiplin, katanya.